Dan satu perkara sebagai akhirnya ingin saya beri penekanan pada hari ini, kalau boleh tinggalkan acara menziarahi kubur di tanah permakaman, tinggalkan. Kerana hari raya tidak ada kena mengena dengan ziarah kubur, tidak ada. Menziarahi kubur pada hari perayaan adalah budaya orang Yahudi, adalah budaya kaum musyrikin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menadah tangan kepada Allah, ya Allah, janganlah kau jadikan kubur aku ini sebagai hari perayaan, dan janganlah kau jadikan kubur aku ini sebagai masjid tempat mereka datang beribadah. Alhamdulillah, doa baginda dimakbulkan. Nabi-nabi lain doa kubur mereka kesemuanya terkena fitnah. Tambah kubur para wali kesemuanya terkena fitnah. Kubur Rasulullah selamat daripada perkara ini. Maka hari raya tidak ada kena mengena dengan upacara ziarah kubur. Allah beri masa yang panjang untuk ziarah kubur. Kita tidak ada masa. Tiba-tiba hari yang seronok ini, hari ini adalah hari untuk kita menikmati kehidupan. Tiba-tiba kita menghabiskan dengan ziarah kubur. Itu termasuk yang kedua yang dihasut oleh iblis. Yang pertamanya syirik, yang keduanya adalah bid'ah. Dan baginda menyebut dalam hadis Imam Bukhari, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masjida. Allah laknat Yahudi dengan Nasara kerana menjadikan makam-makam para anbiya, nabi-nabi mereka itu sebagai tempat beribadah masjid. Ziarahlah hari lain, ziarahlah kubur hari lain. Lepas seminggu kah, sebelum balik ke rumah masing-masing untuk menjalankan tugas masing-masing, ziarahlah. Dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman, cuti pun dah habis, dalam perjalanan nak balik itu, ziarahlah. Ataupun dalam perjalanan masa awal datang ke kampung, ziarahlah. Tetapi hari ini bukan hari ziarah kubur. Kalau kita ziarah kubur hari ini dengan kita merasakan salah kalau tidak ziarah, kita telah menghidupkan budaya Yahudi, budaya jahiliyah yang telah dibenamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jangan bimbang. Doa itu sampai pada orang yang mati di mana sahaja anda berada. Di rumah, di masjid, di jalanan, kesemuanya sampai. Itulah yang kita ambil daripada ayat 10 surah Al-Hasyr. Allah berfirman tentang mujarab dan makbulnya doa. Allah simpan dalam surah yang besar, suratul Hasyr, ayat yang ke-10. Menyebut doa itu sampai tang mana saja. Elakkan ziarah kubur pada hari raya kerana dia bukan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallah minni wa minkum. Mudah-mudahan Allah terima ibadat anda dan menerima daripada saya. Mudah-mudahan kita akan balik di hari akhirat melihat apa yang telah dijanjikan oleh Allah Jalla wa Ala. Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakirul akhirah. Dulu zaman jahiliah kamu tidak dibenar ziarah kubur. Sekarang kamu sudah mantap dengan ilmu-ilmu Islam. Sahabat aku ngaji belaka dah, ziarahlah kubur. Kerana ziarah kubur mengingatkan pada akhirat. Dah kalau ziarah hari raya sunat, hari tak raya sunat juga. Jadi hukumnya sepanjang tahun 365 hari setahun sunat ziarah kubur. Dan yang kata yang tak betul, kita anggap hari raya saja sunat ziarah kubur, hari lain tak sunat. Ini salah. Situ baru salah. Dah apa dia pergi ziarah hari raya saja? Itu yang kita nak marah pasal dia balik cuti raya je. Kan dia duduk kerja di Johor kan? Takkan duduk Johor balik ziarah kubur. Mesti balik kampung dulu baru ziarah kubur. Faham tak? Takkan duduk Johor naik kereta pergi ziarah kubur kejap pagi 4 jam perjalanan, lepas tu naik pula 4 jam perjalanan, ziarah kubur 5 minit. Jauh. Dia balik raya. Bila balik raya, munsal apa? Geng-geng yang balik raya, yang duduk merantauan, balik ziarah kubur hari raya atau petang nak raya. Kita hak duduk kampung apa ziarah hari raya je. Kita duduk kampung dah, ziarah hari lain boleh. Nak tunggu dia juga. Salah situ. Jadi dia betul, kita salah. Apa dia betul? Pasal dia balik cuti raya. Kita tak cuti dah, duduk kampung dah. Takkan nak tunggu raya.
Asal raya kat baru nak pergi. Mak kata, bawa kendi jiruh kubur cik Kita bawa kendi, jiruh juga, apa jiruh. Dah salah, kubur je keke. Faham tak? Dah setahun sekali baru pergi, raya baru pergi ni tak ingat. Itu dekat dengan pokok. Dia ni nampak pokok jadi banyak dah. Hak manusia tahu, pakai duduk lah. Nah, dia kata ayah kita ni pasal nesang bulat. Nesang bulat kan ayah mulaka, ayah pun nesang bulat kau. Nah, jadi biar faham, jangan kita gaduh nak hukum. Ini dia fatwa, ziarah kubur hari raya haram. Ni orang jahil. Jangan pakai golongan jahil. Pura-pura jadi ustaz, pura-pura jadi tok guru, kononnya pandai hadis, pandai apa, mengeluarkan fatwa bi ghairi ilmi fa aftau bila ilmi. Nabi pesan dah, akhir zaman ada orang yang belagak pandai, beri fatwa tanpa ilmu, fadallu, mereka sesat, wa adallu, mereka menyesatkan manusia yang lain. Ziarah hari apa pun silakan. Siang dan malam harus. Cuma orang yang jenis takut, makruh ziarah pada waktu malam. Faham? Orang jenis takut kan? Nah, dengar cabut habis batu-batu nesang orang yang pijuk tadi. Takut sangat. Jadi boleh ziarah hari raya, pagi raya, petang raya, tak boleh ziarah pun tak berdosa kerana hukumnya adalah sunat saja.